hukum wanita memakai tudung atas bau. Tujuan tudung wanita ialah untuk yudnina min jalabibihim, merendahkan, menutup tudung mereka sehingga dapat menutup kepala mereka dan menutup fathus thawb, menutup belahan baju. Bila tudung tu turun daripada kepala, menutup semua. Yakni tidak lahir melainkan wajah sahaja. Walaupun ada sebahagian kalau lihat pada Tabari ada sedikit kelonggaran telinga dan seumpamanya, tapi itu kaul yang minoriti. Majoriti muka saja. Of course lah, dulu bukanlah nak ada tudung macam sekarang hebat kan. Tutup muka, tutup semua, terbuka muka dan dua tapak tangannya, maka artinya dia telah cover aurat dia. Dan tudung tu menutup belahan baju wanita. Kerana baju ni kalau tanpa tudung akan nampaklah dada dia. Apabila telah tutup semua itu, kepalanya ditutup dan belahan baunya ditutup, dadanya ditutup, tak zahir lagi auratnya, tidak ketat pakaiannya, maka memenuhilah maksud menutup aurat pada jumhur para ulama. Tak kisah tudung bawai atau tudung ikan gelama, dia tidak timbul masalah. Ataupun tudung itu bulat ataupun bujur, dia bukan satu isu. Yang penting memenuhi tujuan tudung itu. Di dalam mazhab Hanafi sedikit ada kelonggaran di kaul kalangan mereka, iaitu dia melonggarkan bahagian tapak kaki wanita, kaki wanita. Di atas alasan bahawasanya itu hal-hal yang sukar. Tuan-tuan kata stokin ada, stokin zaman sekarang. Zaman dulu dia ada tapi dia nak kena balut kaki dia, tapi tak mudah. Terutama wanita juga terlibat dengan kerja di ladang. Bukan semua wanita pergi pejabat. Tolong suami mereka. Dalam mazhab Hanafi dia longgarkan sedikit. Apa yang membabitkan kaki wanita ini, yang membabitkan bahagian kaki, qadamain perempuan ini. Kaki. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tak berpendapat demikian, tapi dia telah memberikan kelonggaran untuk wanita ketika solat untuk tak menutup kaki, bahagian kakinya, qadamain, yakni tapak kaki dah, tapak maksud kaki dah, kaki. Maksudnya saya maksud ni yang bawah daripada buku lali. Kaki dia. Dia kata sukar. Tapi kalau kita tanya Ibn Taimiyah dah tak ada nak tanya dia pun. Tapi kalau kata sukar masa solat, lebih sukar masa berjalan. Masa wanita bergerak. Maka seakan-akan kaul dia yang menyatakan dilonggarkan solat bagi wanita untuk tidak menutup bahagian kakinya itu, jika terpakai masa solat, maka terpakai juga di luar solat. Tapi dia hanya sebut di dalam solat. Apapun yang terbaik hanya mendedahkan muka dan tapak tangan. Kalau tuan-tuan pergi tiba-tiba tengok ada negeri yang Masjidil Haram, perempuan tu tak pakai stokin, janganlah kita kata dia ni sembahyang tak sah dah. Saya itu je poin dia. Maksudnya ada kaul di kalangan para fuqaha, ahli-ahli fiqh yang memberikan kelonggaran yang seperti itu. Memberikan kelonggaran. Yang terbaik yang jumhur sebut. Adakah wajah wanita aurah? Pendapat wajah wanita itu sebagai aurat wajib ditutup dengan purdah, pada kita ialah pendapat yang dhaif. Yang dhaif. Banyak dalil-dalil menunjukkan ia dhaif pendapat itu. Orang kata hatta orang-orang yang menekuni hadis sejak dulu, Al-Imam Nawawi menyebut dalam Majmu' itu majoriti ulama menyatakan wajah wanita tidak aurat. Bahkan Al-Albani menulis beberapa kitab menolak dakwaan tentang liman tashaddada wa ta'assaba, orang yang berkeras nak menyatakan muka itu adalah aurat, hijab al-mar'ah muslimah.
dengan menyatakan muka itu aurat, wajib tutup muka. Seperti yang dipegang oleh di dalam mazhab di negeri Saudi, dia keras dalam hal ini. Antara buktinya muka bukan aurat ialah semasa tawaf, wanita tak dibenarkan untuk menutup wajah mereka. Jika aurat, dia tak patut untuk dibuka pada ketika itu. Dan Al-Quran menyuruh supaya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kalau dah muka dah tutup, nak tunduk pandangan, maka sudah macam tidak ada keperluan. Mungkin orang kata tunduk pandangan bagi yang masih membuka. Dan Nabi SAW dalam hadis pegang kepala Al-Fadl bin Abbas kerana dia melihat Al-Fadl bin Abbas radif Nabi, duduk di belakang Nabi SAW. Wanita datang bertanya dengan Nabi, wa kana imra'atan hasna, wanita yang cantik. Faja'ala Al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Al-Fadl melihat pada wanita itu dan wanita itu melihat pada Fadl. Nabi pegang pada Fadl, Nabi pusing pada dia. Sepupu dia. Sepupu Nabi SAW. Kalau wajah aurat, mestilah tak nampak cerita. Tak adalah cerita wanita tu cantik. Kerana wajahnya bertutup. Maka dengan itu, yang diwajibkan ialah kita menutup kepala dan belahan dada, pakaian yang tidak ketat dan juga tidak nipis sehingga menampakkan apa yang ada di bawah kain atau bawah dan menampakkan tubuh wanita. Dia nak pakai baju kurung pun boleh, jubah Arab pun boleh, baju congsam pun boleh, baju apa jenis pun boleh. Yang penting itu saja yang nampak. Tak adalah dia mensyaratkan mesti pakai jubah. Nak pakai perlis ni panggil apa? Kurung perlis. Kebaya perlis. Kebaya perlis. Cuma kebaya perlis tu buat bagi luas sikit. Buat bagi luas. Mudah-mudahan.